Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz Iskandar bin Yusof, nombor matrik C24A1862. Pada kali ini saya ingin membuat pembentangan laman web new media TikTok. Pertama sekali saya ingin melakukan pembentangan definisi TikTok. TikTok adalah sebuah aplikasi di mana para penggunanya boleh merakam sesebuah video dalam durasi yang pendek antara 3 hingga 15 saat. Selain itu, aplikasi TikTok juga dikenali sebagai Douyin di negara asalnya. Aplikasi TikTok telah dibangunkan dan dicipta oleh seorang warga China yang bernama Zhang Yangming. Aplikasi ini telah dilancarkan buat pertama kalinya pada September 2016. Diciptakan oleh syarikat teknologi dari China iaitu ByteDance. Ia terus berkembang pesat selepas penggabungan dengan aplikasi Musical LY pada tahun 2018. Dalam masa yang sama, ianya juga boleh dibuka melalui peranti lain seperti komputer, laptop dan juga tablet. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat menghasilkan video mereka sendiri. Para pengguna bebas mengekspresikan idea dan karya mereka. Tujuan ini tujuan ini adalah untuk penghasilan video dalam aplikasi ini bergantung kepada pengguna. Itu sahaja, sekian, terima kasih.